Betul ke energi positif boleh tarik rezeki? Jom kita dengar video ni sampai habis. Energi bukan sihir. Energi tak buat duit jatuh dari langit. Tapi dalam sains, badan kita ada signal. Otak ada brainwave. Jantung ada medan elektromagnetik. Emosi pula akan mempengaruhi cara kita bercakap, berfikir, bertindak dan membuat keputusan. Bila hati serabut, rezeki jadi sempit. Bukan sebab Allah tak bagi. Tapi fikiran dan hati kita terlalu sempit sampai tak nampak peluang yang Allah beri. Nak jaga energi, kena tenang dulu. 3 cara untuk tenang. Yang pertama, jaga minda. Dekat minda kita dah ada pusat kawalan emosi. Jaga apa yang kita lihat sebelum tidur, bangun tidur, apa yang kita dengar, dengan siapa yang kita berkumpul. Semuanya akan terakam dalam minda kita dan dia akan terus bekerja menentukan takdir kita pada setiap hari. Kedua, reset emosi kita setiap pagi. Ingat, pagi kita menentukan takdir sepanjang hari kita. Kalau pagi kita mulakan dengan bad mood, cuba kita tengok, kejap lagi akan berjangkit banyak benda yang membuatkan kita rasa serba tak kena. Mula-mula, tarik nafas, lepaskan nafas dan cakap pada diri, Ya Allah, hari ini aku izinkan diri aku untuk tenang. Hari ini aku menjadi seorang yang bersyukur. Hari ini aku berterima kasih dengan nafas yang kau berikan. Hari ini aku melepaskan dan menyerahkan seluruh hari aku kepadamu untuk kau aturkan. Tarik nafas dan lepaskan. Yang ketiga, bertindak walaupun anda rasa tindakan anda kecil. Sebab apa? Rezeki suka pada tindakan. Jangan tunggu semangat dah naik, semangat tu perfect, baru nak bermula. Sebenarnya dengan bermula, semangat itu akan datang. Jadi betul lah kan? Energi positif akan bantu kita menarik rezeki. Tapi bukan menggantikan usaha dan buat kita jadi malas. Bila kita positif, kita ada lebih tenang. Bila kita akan tenang, kita akan lebih fokus dan kita lebih nampak peluang yang datang dan mudah untuk buat tindakan atas peluang yang ada. Cuba korang komen, apa lagi masalah emosi wanita yang buat kita jadi down dan rezeki jadi sempit? Komen dekat bawah, nanti coach belanja ibu.